pernah jumpa dengan kenyo yang nalungke. Nah, ibu laju. Mbak oronya pada saat akhir daripada dunianya, saat bangkit manusia-manusia, di antaranya kata Nabi, la tu'addanna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Untuk akan getunai hak-hak kepada ahlinya ba ora kiamat. Hatta sehingga jangankan manusia, kekedina dua buah binatang, yang sabuah binatang na karna na lungke, yang sabuah binatang tu al jama hana lungke kepung, wate gepudit binatang yang manuaboh langsung menghadap pemeriksaan. Di antaranya getanya mbak binatang yang hana lungke di alam dunia dikah mantang dunia uraji. Nah, pernah jumpa dengan kenyo yang nalungke. Nah, ibu laju mbak oronyan getukar binatang yang hana lungke gubuh lungke, yang melungke gepinah, kemudian gekun nyobat katanya hama menjipa tu sampai babak belur, akhirnya dua-duanya jadi tanah. Nyan yang kandung pegah urusan binatang, tapi tetap mendapat pengadilan daripada Allah. Apalagi jadi contoh kepada manusia dengan kuah syahwiyah dan ghadabiyah, jadi modal dalam kehidupan bengeh dan sebagainya.